Assalamualaikum, bersama saya Ayuni dari Sugih Wang Construction. Hari ni kita berada di tapak pembinaan di kawasan Buloh Kasak Segamat. Okey, untuk yang rumah berada di belakang Ayu ni, dia punya keluasan adalah 1340 square feet, mempunyai 2 bilik tidur dan juga 2 bilik air. Okey, mungkin ramai yang tanyalah dekat Segamat ni kita cover ke tak? Okey. Sebenarnya dekat Segamat ni kita dah banyak dah tapak pembinaan yang kita dah bina rumah di kawasan Segamat. So ini adalah salah satu lah. Okey, yang ini rumah dia 1340 ni, ruangan dia memang selesa. Okey, dan luas lah untuk keluarga yang ramai. Dan bilik dia pula, bilik memang 2 saja, tapi 2 ni dia punya ruangan memang luas dan besar. Jom kita tengok.